Cerita ini berlaku di sebuah blok asrama lama. Malam itu, di blok asrama yang sunyi, ada seorang budak masih bermain phone. Semua orang lain dah tidur, tapi dia masih berjaga kerana asyik bermain phone hingga lewat malam. Tiba-tiba, datang seorang makcik misteri berpakaian orang lama dan lusuh berdiri di tepi tingkap bilik asrama budak tu. Tapi budak tu tidak sedar kerana asyik bermain phone. Kemudian makcik tu pun memanggil budak yang tengah asyik bermain phone. Dan budak tu pun menoleh ke arah makcik misteri itu. Makcik tu pun memberitahu kepada budak tu, dia ada jual karipap inti ubi dan sardin. Kebetulan pula budak tu pun tengah lapar akibat berjaga sampai lewat malam. Tanpa berfikir panjang akibat sedang lapar, budak tu pun beli karipap dari makcik misteri itu. Dia pun makan tanpa baca bismillah. Tiba-tiba dia rasa macam ada yang tidak kena dengan karipap yang dia makan tu. Rupa-rupanya, di dalam karipap yang dia makan tadi ada banyak ulat yang sedang bergerak-gerak. Dia pun lempar karipap yang dia tengah pegang tu. Kemudian dia pun cepat-cepat tengok keluar tingkap untuk cari kelibat makcik tadi. Tapi yang ada, hanya duit yang dia dah bayar karipap tadi dekat atas lantai. Siapakah makcik misteri yang tiba-tiba muncul tu? Kalau anda suka dan nak lagi cerita macam ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe.